Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kali ini kita di dalam podcast Al-Bayan, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilan, musim yang kedua, episod yang kedua. Masih awal lagi kita punya tahun ini punya program. Jadi untuk musim yang kedua ini kita punya tajuk sangat-sangat menarik yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Untuk episod yang kedua kita hadirkan seorang tokoh yang merupakan ahli akademik, iaitu Dr. Hamidi Ismail. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Jauh datang daripada sini, daripada tempat kerja. 60 km. Nasib baik tak boleh jamak qasar lagi ya. Alhamdulillah, Doktor. Tajuk kita hari ini berkenaan dengan penyelewengan akidah mendorong tindakan ekstrim. Ada orang dia rasa macam Islam, aku Islam cukuplah. So ada pula mereka melihat kepada ajaran ni Islam, yang ni pun Islam. So dia kata semua Islam tu betul, sama sahaja dan sebagainya. Tapi untuk kita bagi kesedaran lah, Doktor, berkenaan dengan ajaran-ajaran yang ada ni, berapa banyak sebenarnya aliran sesat yang ada sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Pertama sekalinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada organisasi yang merencanakan program kita pada malam ini, termasuklah kepada pihak masjid dan juga pihak Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator Al-Fadhil Ustaz Hafiz, apabila kita bicarakan tentang aliran akidah ataupun aliran akidah yang ada di dalam Islam ini, sebenarnya untuk mengiranya berapa banyakkah kan, aliran yang sesat lah? Banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Kerana apabila kita lihat aliran ajaran yang sesat ini, ianya berbeza daripada ajaran yang sahih, berlandaskan kepada Al-Quran dan juga kepada As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita katakan dengan demikian? Kerana pada awal pembentukan aliran akidah umat Islam sekalipun, ianya tidak berlaku pada akhir ataupun lewatnya mutaakhir zaman umat Islam ni. Bukan dalam 100-200 tahun. 100-200 tahun ni dah banyak dah. Bahkan ianya bermula pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada zaman sahabat? Zaman sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang paling besar apabila kita lihat dalam masalah tahkim yang berlaku di antara Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu dengan Sayyidina Muawiyah dan para sahabat yang lain. Selepas daripada permasalahan tahkim itu, sudah keluar dua puak yang besar, iaitu golongan Syiah dan juga golongan Khawarij. Itu antara yang terawal lah aliran sesat. Ya, aliran sesat. Cuma pada masa itu kita katakan kedua-duanya ini lebih bersifatnya politik. Masih lagi belum mengemukakan pandangan-pandangan akidah yang sangat ketara sehinggalah yang kita boleh lihat pada hari inilah. Kerana kedua-dua aliran ini masih lagi ada pada zaman ini. Jadi kalau kita katakan aliran ajaran sesat ni sangat banyak, bahkan kerana masanya mengambil masa yang panjang, daripada zaman sahabat sampailah zaman ni. Jadi tak dinafikan bahawasanya kita ni hidup di mana sahaja pun pasti akan menemui dengan ajaran sesat. Dan mungkin kalau kita refer kepada kitab, contohnya kitab yang awal dalam penulisan ajaran-ajaran ni, contohnya karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri, iaitu Maqalat Islamiyyin. Beliau sendiri pun sudah menyebutkan lebih kurang dalam 5 ataupun 6 ajaran sesat yang sudah ada pada zaman beliau. Antaranya adalah Syiah, ada Khawarij,
ada Murji'ah, ada Jahmiyah, dan ada selain daripada apa kita sebut yang masyhur ini. Walaupun bagaimanapun kita akan dapati bahawasanya penulisan-penulisan berkaitan dengan ajaran sesat ini bukan terhenti pada zaman Imam Abu Hasan Asy'ari saja. Bahkan selepas pada itu imam-imam yang lain menulis dan merekodkan wujudnya ajaran-ajaran sesat yang berlaku dalam umat Islam. Baik. Banyaknya ajaran sesat ni dia ada macam-macam jenis lah. Kalau ikutkan, JAKIM pernah keluarkan satu statement bahawa sejak 1950 sampai ke tarikh dikeluarkan statement ada 154 ajaran sesat. Itu di Malaysia yang ada banyak institusi agama, Jabatan Agama, JAKIM, Jabatan Mufti dan sebagainya. Kalau di Indonesia, saya ada tengok satu kenyataan rasmi, ada lebih 300 ajaran sesat. Mana kalau Malaysia 154 pun dah banyak, Indonesia 300 lagi banyak lah. Tapi itu menunjukkan bahawa mereka ni, bila kita kata ajaran sesat, mana bukan agama lain. Mana agama tu agama Islam, cuma ajarannya sesat. Maksudnya tak semestinya kita kata, oh, aku Muslim, aku dah mengucap dua kalimah syahadah, aku okey, tak ada masalah. Maknanya ada satu perkara yang kita perlu bagi perhatian. Tak cukup kita kata kita agama tu Muslim, tetapi mesti kita berada di atas jalanan yang benar. Jadi macam mana tu doktor? Adakah orang awam ni dia perlu sedar tentang ajaran sesat dengan yang manakah ajaran yang benar? Baik. Sebenarnya yang data yang terkini yang dimaklumkan oleh pihak JAKIM tu sekarang sudah ada 160. Oh, dah bertambah. Sudah bertambah. Itu yang kata sentiasa bertambah tu. Sentiasa ada komitmen lah kan. Yang mengajar ajaran sesat ni dia komitmen dia besar. Baik, sebenarnya apabila kita memahami kita sebagai seorang Muslim, jadi Muslim tu sebenarnya masih lagi terbuka. Masih lagi memakai identiti yang berbagai. Sebab setiap daripada ajaran sesat ni pun mengaku mereka Muslim. Mereka orang Islam, mereka mengikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma apabila kita dalami lagi ajaran Islam yang sebenar ini, Nabi SAW apabila menyatakan tentang firqah ataupun ikhtilaf, kan, perbezaan umat ini, dan firqahnya itu sehinggalah kepada 72-73 firqah. Nabi SAW sebenarnya nak mengisyaratkan kepada kita bahawasanya kewujudan ajaran-ajaran sesat ini memang tidak dapat dibendung. Dan mereka yang berjaya adalah mereka yang mengikut kepada al-jamaah. Mengikut kepada al-jamaah, iaitu majoritinya umat Nabi SAW. Sebab itu kalau kita dampingkan hadis-hadis berkaitan dengan Islam dan juga dengan akidah ini, kita akan dapati Nabi SAW menyebut dengan alaikum bil jamaah. So dia bukan Muslim saja. Dia bukan Muslim saja. Dia mesti ada kelompok jamaah. Dia mesti ada majoritinya. Ya. Kerana Nabi SAW menyebutkan bahawasanya umat ini tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Itu jaminan. Ai ma'zamuhum. Kebanyakan mereka itu tidak akan berhimpun di atas kesesatan. Kemudian dalam satu hadis Nabi menyebutkan fattabi'u sawadal a'zam. Ikutlah yang ramai daripada umatku ini, fa innahu man syazza finnar. Barang siapa yang asing ataupun yang pelik daripada yang jamaah ini, maka dia berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ sudah ada isyarat. Bukan bermaksud Nabi SAW menyatakan Islam ini sudah memadai. Sebagaimana kebanyakan ajaran-ajaran sesat ini, apabila mereka mengatakan tentang sesuatu berkaitan dengan agama, mereka akan sebut dengan Al-Quran, sebut dengan hadis, tanpa menjelaskan tentang hakikat sebenar di dalam akidah mereka. Bahkan akidah mereka itu banyak membawa kepada penyelewengan, mengikut hawa nafsu dan sebagainya. Sebab itu apabila kita dapati perkataan alaikum bil jamaah itu adalah perkara yang bersifatnya panduan setiap zaman. Kan zaman awal, zaman salafus salih, zaman khalaf,
Sehinggalah pada zaman ini kita dapati jamaah inilah yang sentiasa kekal, mengikut kuotanya, mengikut kepada bilangannya adalah majoriti kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu panduan kepada orang awam. Maknanya bila kita kata kita Muslim, kita tengok adakah kelompok kita ni adalah termasuk golongan syaz yang bersembunyi, yang beramal pun tak boleh orang tahu, takut pada jabatan agama, bermusuh dengan jabatan mufti, maknanya syaz lah. Itu yang kita katakan kesedaran pertama bagi masyarakat. So kalau kita praktik kita, akidah kita sama dengan majoriti umat Islam, itulah indikator. Itulah yang menunjukkan kita sebenarnya sudah masuk ke dalam jamaah ataupun Muslim sejati yang diletakkan oleh panduan Nabi SAW. Doktor sebagai ahli akademik dan juga mungkin banyak mengkaji dalam bab-bab ini, kita tengok ajaran sesat tu macam doktor punya dapatan maknanya lebih bertambah. Saya baca tadi 154, rupanya sekarang dah 160. So dah bertambah. Macam mana sebenarnya ajaran sesat tu boleh terbentuk? Baik. Dia sebenarnya apabila kita lihat, dia ada beberapa faktor. Pertamanya, ajaran sesat ini premisnya ataupun dorongannya adalah berlaku di atas kesenangan ataupun kemudahan. Dengan lain maksudnya, orang yang minat kepada ajaran sesat ini, dia ada suatu benda yang mengikat ataupun menarik perhatian masyarakat. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, masyarakat yang menjadi mangsa kepada ajaran sesat ini adalah mereka yang mempunyai ataupun mereka yang jarang belajar. Mereka yang kebanyakannya adalah jahil dalam agama, dan mereka ini terdorong dengan perkara-perkara yang kita katakan mungkin shortcut kepada kebaikan, kepada pahala, nak menebus dosa dan sebagainya. Maka orang-orang yang menjadi pemuka kepada ajaran sesat ini sudah mengecam dan juga sudah melihat kepada kekurangan dan kejahilan masyarakat. Sebab itu mereka mengambil kesempatan. Ini ajaran sesat ni kita katakan yang ada di negara kita lah. Kita tak sebut tentang ajaran sesat yang lebih besar kan. Cuma perbezaannya itu bukan sangat ketara. Setiap daripada pemuka-pemuka ajaran sesat ini mesti mempunyai pengaruh. Dan mereka mengemukakan pengaruh mereka tadi supaya manusia terikut. Baik, dalam satu kes contohnya pernah berlaku bagaimanakah ada golongan-golongan yang berada pada status yang mungkin berada kan, tapi mereka ini adalah yang tidak beramal soleh kan, yang jahil agama. Bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan keselesaan, dengan kemudahan kan. Saya tak mahu belajar, saya tak mahu beribadah banyak, tapi boleh tak saya dijamin untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada agama. Jadi inilah puncanya yang kita lihat, bagaimanakah ada manusia-manusia yang sudah dapat menarik perhatian, yang sudah melihat kepada kekurangan-kekurangan ini, dan mereka menampilkan solusi-solusi yang berupa memberikan kegembiraan kepada masyarakat. Ini kita katakan berlaku dalam kebanyakannya di negara kita lah, sebab ada manusia yang jahil dan juga yang kurang pengetahuan. Itu satu bentuk ajaran sesat yang mana disebarkan kepada juhala, orang-orang jahil, dan juga orang yang ada lebih sikit boleh baca hadis, boleh baca Al-Quran, dan sebahagian ajaran sesat baca Al-Quran pun tak reti pemimpinnya. Tapi ada satu lagi bentuk ajaran sesat, contohnya yang kita tengok Syiah, ataupun kita katakan dulu ada Mu'tazilah. So ini sebenarnya mereka ada ulama' mereka, ulama' kibar di kalangan Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. So apa beza ajaran sesat itu dengan ajaran sesat yang muncul di tanah Melayu ni? Okey. Sebenarnya ajaran-ajaran yang kita katakan yang sudah mempunyai tapak yang besar ini macam Syiah dan sebagainya, mereka juga sebenarnya datang daripada pihak ataupun masyarakat ataupun orang yang menggunakan agama. Kalau Syiah kita katakan mereka ni datang daripada golongan yang mendukung kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pada zaman dahululah. Kan pada zaman awal perpecahan di antara umat Islam itu, berpecah kepada Syiah, berpecah kepada Khawarij,
golongan Syiah ini mendukung kepada ketuanannya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian dalam masa yang sama juga, peredaran waktu itu menimbulkan manusia-manusia yang lain yang memberikan gambaran kepada ajaran-ajaran yang bersifat siasah ini kepada bentuk agama, ke bentuk diniyah, kan, mempertuhankan Ali, mewujudkan pertautan di antara ahli bait, kan, dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali dan sebagainya. Maka mereka mengemukakan satu bentuk agama yang mana mereka dakwa bahawasanya ada nasnya. Kerana dalam masa yang sama masyarakat ini, walaupun masyarakat ini kita katakan datang daripada latar yang juga hidup dalam keadaan beragama, tapi ada satu lagi istilah yang disebutkan itu ghawgha, iaitu mereka yang suka terpedaya dengan mitos-mitos, dengan cerita-cerita, kan, mengatakan Sayyidina Ali itu tidak mati dan sebagainya, Sayyidina Ali itu adalah babul ilm dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasanya mereka terkesan dengan cerita-cerita tersebut. Baik, maka ulama-ulama golongan Syiah ataupun golongan-golongan yang seumpama dengan ini, mereka menyedari bahawasanya apa yang mereka bawa itu memberikan kesan kepada masyarakat. Dan bagaimanakah mereka menguncinya, dan ajaran ini sentiasa berkembang adalah kerana apa? Kerana terdapat kejahilan yang ada pada masyarakat itu terikat dengan pengalaman, emosi, cerita dan sebagainya tadi. Sebab tu kalau kita dampingi kepada pihak-pihak ataupun orang-orang yang berminat dengan fahaman Syiah ini, mereka akan mengatakan, contohnya golongan-golongan yang mengatakan, kita pernah dengar ni cerita-cerita macam ni. Apa dia tentang kilat tu, suara Ali dan sebagainya, kan. Kalau pergi dalam hutan jumpa harimau tu, sebut yang Ali, jangan cederakan saya, kan. Maksudnya di sini bahawasanya ada manusia yang sangat mengkagumi kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Begitu juga dengan perkara-perkara yang bersifat khurafat, kan, kekuasaan ataupun perkara-perkara yang luar biasa yang berlaku terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, ini dibicarakan. Sehingga kan memukau dan juga menyihirkan manusia-manusia yang terjebak dengan fahaman Syiah ini, sehingga kan menentang kepada aliran-aliran yang benar, itu aliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi sebenarnya kalau kita katakan contoh Syiah Mu'tazilah ni antara yang terawal, Khawarij juga antara yang terawal, ulama-ulama mereka sendiri sedar ke bahawa mereka tu sedang menyebarkan ajaran sesat? Baik. Semasa ataupun ketika mana mereka mengajarkan ajaran sesat itu, kita pasti katakan mereka, kalau mereka sedar pun mereka menafikan. Mereka menafikan tentang kesesatan ataupun kesalahan mereka. Kerana apa? Kerana satunya pengaruh daripada pengikut-pengikut. Mereka bimbang dengan kesedaran mereka itu akan mengakibatkan pengaruh mereka sudah luntur dan tidak diminati oleh orang yang mengikuti. Kalau kita buka kitab-kitab yang besar dalam perbahasan ilmu kalam, contohnya ada seorang nama Mu'tazilah yang besar, iaitu Husain Al-Basri, bukan Hasan Al-Basri. Oh, Husain. Husain Al-Basri. Dia seorang Mu'tazilah daripada Kufah. Beliau di antara ulama Mu'tazilah yang menekankan ataupun membahaskan tentang af'alullah, perbuatan Allah dalam bab al-mutawallad ataupun af'al mutawallad, mutawallidah, iaitu perbuatan yang dihasilkan ataupun dilahirkan. Apa maksudnya? Ini perbincangan kalam lah, saya sebut sedikit ni supaya kita lebih jelas. Contohnya cincin ni, kan, ni katanya Mu'tazilah, saya tidak menggerakkan cincin ini secara sengaja, tetapi saya hanya menggerakkan jari saya, maka tergeraklah cincin ini. Jadi katanya Al-Husain Al-Basri, inilah dia perbuatan buruk yang tidak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, mutawallidah ni maksudnya perbuatan yang tidak disengajakan. Allah Taala tidak menciptakan keburukan, tetapi kerana Allah Taala menjalankan sunnatillah, berlaku keburukan itu tanpa langsung berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kait dengan iradah. Tak ada kait.
Cuma isu ini apabila dibawakan dalam kitab-kitab besar, contohnya dalam Syarhul Mawaqif ataupun dalam kitab-kitab yang lain, contohnya Syarhul Maqasid dan sebagainya, Imam Al-Jujani contohnya membahaskan, jikalau kamu katakan bahawasanya ianya tidak boleh dibahaskan, kerana katanya Al-Husain Al-Basri, apabila perkara ini dikemukakan dia tak boleh dibahaskan, dia panggil ad-dururi, aksiom, diam di situ saja. Tetapi katanya Imam Al-Jujani, selagi mana ianya boleh dibahaskan, bagaimanakah kaitannya dengan tangan, kaitannya cincin ini dengan tangan, kaitan gerakannya tadi, maka setiap benda itu boleh dibahaskan. Tetapi katanya Al-Husain tidak boleh dibahaskan. Ini bermakna bahawasanya Mu'tazilah sudah menemui titik kelemahannya untuk menjelaskan sesuatu, maka dia tutup dengan dururi. Ilmu itu adalah aksiom, tak perlu disoalah, itu sudah kita faham dalam kepala kita. Dia sedar ada kelompangan. Dia sudah kelompangan, tapi untuk menafikannya adalah dengan menutup perbahasan itu. Sebab itu golongan-golongan sesat ini mereka tidak boleh membawa kepada perdebatan yang lebih bersifat ilmiah. Dengan kadar-kadarnya mereka akan menutup ataupun memancung perbahasan itu, perdebatan itu dengan perkara-perkara yang di luar. Sebab itulah Imam Syafi'i melarang kita untuk berdebat dengan orang-orang yang jahil. Kerana kita tidak akan menang dengan berdebat dengan orang-orang jahil ini, kerana mereka akan menutup dengan benda-benda lain yang akan merosakkan perdebatan dan perbandingan itu. Kemudian ada juga ulama-ulama yang daripada Mu'tazilah kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun daripada Syiah kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, ataupun daripada sektarian yang lain kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, yataraja'. Maka ini menunjukkan bahawasanya mereka telah mendapati kesilapan dan kesalahan mereka dalam ajaran yang terdahulu. Itu bermakna bahawasanya pada satu masa, pada satu tahap, dengan kesedaran dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengakui kesalahan daripada ajaran mereka dan mereka kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu yang ada sifat insaf, ikhlas pada agama dan sebagainya, dia akan kembali pada Ahli Sunnah. Tetapi ada yang masih strict lah dengan pegangan dia, tetap dengan pegangan sesat tersebut, sehingga ada dorongan kepada tindakan ekstrim. Khawarij sampai tahap bunuh Sayyidina Ali, nak bunuh sahabat-sahabat. Dan juga kita tengok ada Syiah yang ekstrim dan banyak bentuk ajaran ekstrim. Macam mana hubungan sebenarnya ajaran sesat tu boleh kepada tindakan ekstrim tu? Baik. Tadi kita kembali balik tadi kan, apabila setiap daripada idea ataupun konsep pemikiran yang diluahkan, ketika mana ianya berlaku argumentasi, kan, perdebatan, dan perdebatan itu tidak membuahkan kepada kemenangan kepada pihak yang memberikan hujah tadi, maka mereka masih ada sifat egoistik, tak mahu jatuh tadi, tak mahu menerima kebenaran. Maka untuk mengelakkannya atau mengelakkan kekalahan dan kegagalan tadi, mereka merencanakan dengan perkara-perkara yang lain. Antaranya adalah mengkafirkan ataupun mereka menuduh bahawasanya orang yang bertentangan dengannya itu adalah sesat. Dia kalau dengan pengikut dia tutup dengan tak payah bincang lah. Tak payah bincang. Tapi bila dia berhujah dengan pihak lain, pihak yang Ahli Sunnah menang, dapat mengemukakan hujah yang kuat, tak dapat selesai di situ, itu ada tindakan yang dia lebih lanjut. Tindakan itu yang lebih bersifat radikal. Sebab tu apabila kita masuk dalam perbahasan Khawarij, contohnya tadi Ustaz sebut tadi kan, apabila mereka ni sudah melihat tindak tanduknya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, itu benar, mereka mengakui benar, tetapi mereka tidak mahu mengakui bahawasanya apa yang dibuat oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu adalah menepati kepada apa yang mereka faham. Mereka benar, tindakan itu benar, tapi mereka tak mahu menerima ianya adalah satu yang difahami oleh mereka. Hal ini terjadi ketika mana Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mana bertemu dengan golongan Khawarij. Itu terbukti di situ sebelum berlaku pertembungan. Sebelum berlaku pertembungan. Jadi apabila Sayyidina Ibnu Abbas tanyakan kepada golongan Khawarij, mengapa kamu menentang Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu? Jadi dia katakan dengan berpandukan ayat Al-Quranul Karim dan sebagainya, menyatakan bahawasanya Sayyidina Ali itu telah lucut daripada pemerintahan
yang mana telah dibai'ah oleh umat Islam. Bai'ah itu bersifat ijma', kan? Jadi keluar daripada ijma' hukumnya kufur. Jadi katanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bagaimanakah penghakiman terhadap orang yang membunuh binatang ketika mana melakukan haji ataupun umrah dalam ihram? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menyuruh memanggilkan wakil untuk membicarakan tentang denda tu? Apatah lagilah dalam urusan tentang pembunuhan ataupun dalam urusan yang berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalaulah perkara yang sekecil-kecil pun Allah taala menyuruh lakukan rundingan, bagaimanakah urusan yang berkaitan dengan pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Maka benar apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Begitu juga katanya golongan Khawarij, Sayyidina Ali itu menentang kepada musuh-musuhnya. Contohnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala wardaha dalam perang-perang yang tertentu. Tetapi Sayyidina Ali tidak mengambil hartanya, tidak mengambil ghanimah yang beliau berjaya dalam peperangan itu. Maka kata Sayyidina Ibnu Abbas, bagaimana kamu berinteraksi dengan ibu kamu? Apakah kamu akan mengkafirkannya? Akan merosakkan maruahnya, merogolnya? Tidakkah Sayyidatuna Aisyah itu adalah ummahatul mukminin? Kan ibu kamu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi semuanya terjawab bagi Khawarij. Sebab itu orang yang berdepan dengan Ibnu Abbas pada masa itu adalah Ibnu Qawwa'. Ibnu Qawwa' sebagaimana disebutkan oleh kebanyakan riwayat. Dengar saja hujah-hujah Ibnu Abbas, ramai daripada Khawarij ini kembali kepada Islam atau kembali kepada ahli sunnah wal jamaah, mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ikhlas tu. Itu yang ikhlas. Tapi kan masih still ada beberapa Ya, yang masih katanya dalam riwayat ada 20,000 orang, ada 4,000 orang. Jadi sebelahnya itu masih lagi kekal dengan fahaman Khawarij. Jadi di sini Ustaz, apabila kita lihat golongan-golongan yang telah mengetahui tentang hujah mereka itu sudah dibendung. Hujah mereka ini sudah dicantas. Bagaimanakah mereka nak melanjutkan lagi? Pengaruh mereka itu adalah dengan character assassination, dengan bunuh karakter, dengan spin data, spin maklumat, menyebabkan pengikut-pengikutnya masih lagi merasai apa yang dibawa oleh tuan mereka ataupun ketua mereka itu betul dan benar. Sehingga kan mendatangkan kesesatan ataupun kemudaratan yang besarlah kepada masyarakat. Saya ada pengalaman doktor dengan kumpulan yang difatwakan sesat ni. Kumpulan ni difatwakan di wilayah Persekutuan. Masa tu muftinya adalah Datuk Wan Zahidi, sekarang mufti di negeri Perak. So ketika mana difatwakan kumpulan tersebut sesat, yang saya nampak memang berlaku apabila satu kumpulan itu difatwakan sesat, dia akan menimbulkan permusuhan antara pengikut dengan jabatan mufti, pengikut dengan jabatan agama, pengikut dengan jabatan JAKIM dan sebagainya. So apa yang kita tengok tu maknanya apabila satu kumpulan telah difatwakan sesat, dia akan menimbulkan permusuhan tersebut. So permusuhan itulah yang sebenarnya last sekali dia akan, daripada dia nak pegang akidahnya yang sesat itu, dia tak boleh buat apa. Itu yang tindakan keganasan itu berlaku. Tapi kita nak bagi sedarlah kepada orang awam bahawa yang ada ni jabatan agama, jabatan mufti, terutamanya Negeri Sembilan, itulah pihak-pihak yang berautoriti untuk mengajarkan apakah pegangan yang sebenar, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Daripada tadi doktor ada sebut tentang ahli sunnah wal jamaah. Siapa orang pertama yang menggunakan istilah ini sebenarnya? Baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma tabyaddu wujuh, kan, pada ayat itu, jadi para alim ulama berbincang, kan. Jadi ada yang mengatakan bahawasanya itu adalah golongan yang ahlul haq, dan mereka yang digelapkan wajah mereka itu adalah ahlul munafiqin, iaitu orang-orang munafik ataupun fasik. Dan dalam satu riwayat apabila kita dapati bahawasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma
apabila mentafsirkan ayat tersebut, beliau adalah orang yang pertama ataupun sahabat yang mentafsirkan sebagai ahlu sunnati wal jamaah. Oh, istilah itu digunakan. Ya, istilah itu digunakan. Ahlu sunnah wal jamaah adalah refer kepada ayat tersebut, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau kita nak jawab orang yang pertama menggunakan istilah ahlu sunnah wal jamaah, kita katakan ada riwayatnya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Walau bagaimanapun perkataan ahlu sunnah wal jamaah itu mempunyai maknanya yang tersendiri. Kan maksudnya bagi kita tersebut ahlu sunnah tu macam Imam Al-Baghdadi dalam Al-Farqu Bainal Firaq, beliau menyebutkan ahlu sunnah itu adalah ahlul jamaah. Ahlu sunnati humul ahlul jamaah. Iaitu ahlu sunnah itu adalah ahlul jamaah. Kerana apa? Sifat mereka yang pertama, mereka tidak tabdi' wa takfir. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Walaupun berlaku ikhtilaf, berlaku perbezaan pendapat, tidak sampai kepada takfir dan juga tabdi'. Tabdi' pembida'ahan. Takfir pengkafiran. So pembida'ahan tu macam mana? Adakah Yasin malam Jumaat, wirid lepas solat ke apa macam mana? Jadi kita di dalam ilmu akidah kita ada usul dan juga furu'. Okey. Kan? Jadi permasalahan berkaitan dengan usul ini semuanya disepakati oleh para alim ulama. Itu tonggak pada itu agama. Tonggaknya. Itu ahli sunnah wal jamaahnya. Contohnya kalau dalam Asy'ariyah wal Maturidiyah ada khilafnya tidak akan berlaku dalam masalah furu'. Cuma masalah usul. Dalam masalah furu' sahaja mereka khilaf. Contohnya masalah sifat, masalah takwin, masalah ta'alluq dan sebagainya. Idrak dan sebagainya. Baik. Jadi ini yang kita katakan keistimewaannya ahli sunnah wal jamaah, iaitu al-jamaah. Cuma saya tertarik ketika mana kita mempelajari satu kitab yang ditulis oleh guru kami lah, iaitu Syekh almarhum Syekh Taha Dusuki Al-Hubashi. Ketika mana beliau mensyarahkan kitab Qawaid Aqaid Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali mengemukakan tu nama perkataan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apabila disyarahkan oleh Syekh Taha rahimahullahu taala wayah, apabila disebutkan ahlu itu adalah ahlu nisbiyatun fil manhaji. Mereka yang sepakat dalam manhaj. Mereka yang sepakat dalam manhaj. Kemudian ahlu sunnah itu adalah mereka yang mempelajari dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu terbahagi kepada dua. Satu, sunnah yang bersifatnya ajaran, riwayah, dirayah, kan datang daripada Nabi, qauli, fi'li, taqrir, semuanya daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Yang keduanya adalah bahagian al-mauqif, iaitu kefahaman. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kefahaman ini kepada para sahabat. Dan para sahabat yang mengukuhkan apa yang difahami daripada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya pengumpulan Al-Quran, contohnya sembahyang tarawih berjamaah. Kan? Itu adalah mauqif ataupun kefahaman yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan difahami oleh para sahabat. Jadi as-sunnah itu bukan sekadar sahaja yang datang daripada hadis, yang bukan sahaja diriwayatkan daripada perlakuan takrir Nabi SAW, bahkan juga apa yang difahami daripada para sahabat Nabi SAW. Baik, yang ketiganya adalah al-jama'atu. Jadi katanya Syekh, al-jama'ah ini mesti mempunyai ghayatil quswa, kan, tujuan yang jauh. Dia tak boleh kata jamaah ini nak pergi kenduri ataupun nak sambut nak makan sambutan hari raya saja. Itu tak namakan jamaah, namakan al-jama'u. Kan, kerana jamaah ini mesti mempunyai tujuan yang jauh, iaitu tujuan yang panjang yang memberikan sinar kepada agama ini. Maka ahli sunnah wal jamaah ini tidak semestinya berada pada satu kelompok. Maksudnya hidup mereka itu tak semestinya pada satu zaman. Dan tidak semestinya pada satu tempat. Contohnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Ja'far At-Tahawi, mereka ni berada pada tempat yang berbeza. Bahkan mereka pun tidak kenal di antara satu dengan yang lain, tetapi pemikiran mereka, dalil mereka, metod mereka bersatu menghimpunkan mereka semua dalam ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dengan
a'immatul ulama, ulama-ulama yang datang kemudian, contohnya mungkin di Azhar, mungkin di Diobandi, mungkin di mana-mana sahaja. Tetapi aliran dan kefahaman mereka mempunyai kesatuan dan persamaan. Inilah yang disebutkan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka dengan sebab itu kita dapati 90% umat Islam ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun dipisahkan oleh masa, walaupun dipisahkan oleh tempat, tetapi mereka bersatu dalam syiar yang sama, iaitu menghidupkan kepada ajaran 4 mazhab, ajaran 4 mazhab fiqhi, ajaran akidah Asy'ariyah Maturidiyah, dan mengamalkan tasawuf. Mana-mana sahaja kita akan dapati 3 tunggak elemen ini berada di mana-mana sahaja, bukan sekadar di negara kita saja. Kalau kita pergi ke negara Arab pun sudah ada perkara yang sama. Ini menunjukkan kesatuan dalam ahli sunnah wal jamaah. Itu untuk orang yang mengkaji, maknanya boleh bezakanlah yang mana ahli sunnah, yang mana bukan ahli sunnah. Untuk asatizah dan sebagainya, dia ada timbul pula ni doktor, orang awam. Dia kata ni ustaz yang aku suka ni penceramah yang aku minat, ni orang-orang yang selebriti dan sebagainya. Dia ada banyak follower, yang ni banyak pengaruh, yang ni kerajaan dengar aku, macam-macam lah. So adakah itu sebagai indikator ni lah kumpulan yang benar? So dia akan timbul macam orang kata orang ni sesat, tapi dia jadi ada pangkat, dia ada pengaruh, dia ada pengikut, dia popular. Jadi itu menimbulkan kecelaruan. So masa tu orang awam punya pertimbangan bukan ahli sunnah wal jamaah dah, dia kira ni popular kot, takkan sesat. Itu masalah. Kalau nak kira popular, kaum ini lagi popular kot. Ya. Okey. Jadi itu satu kita sebutlah macam benda yang biasalah berlaku dalam masyarakat. Ini sebenarnya kita mesti educate lah kan masyarakat ni, bahawasanya populis ni tak semestinya benar. Kan populis ni tak semestinya benar. Sebab dalam agama ini dia kena ada kaedahnya. Kaedahnya adalah fangzuru amman ya'khudhu dinakum. Kan? Lihat kepada siapakah yang diambil agamanya. Kan katanya Ibn Sirin. Jadi apabila kita nak mengambil urusan agama ini, mesti diambil daripada mereka yang jelas tentang pegangannya, tentang ilmunya. Kadang-kadang kita masyarakat ni, kita nak dengar daripada ustaz-ustaz yang popular ini perkara yang bersifat halawa, kan, halwa telinga saja. Kita datang masjid ni tuan-tuan, nak dengarnya suatu yang menggembirakan kita saja. Kemudian kita balik rumah, kita tak boleh nak apply dah. Ataupun dalam masjid tu sendiri kita tak boleh nak apply dah, kan? Kita hanya nak mendengar benda yang meringankan, merenggakan hati kita saja. Walhal dalam urusan agama ini, ianya mesti membawa kita kepada akhirat, mesti membawa kita kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, kebahagiaan dalam masyarakat kita, kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Maka setiap yang berkaitan dengan agama ini mesti diambil daripada ahlinya, yang sebenar-benar mengajarkan tentang akidah, tentang fiqh, tentang tasawuf. Baik, saya sebutkan begini kerana mudah untuk kita faham bahawasanya umat Islam ini dia mesti juga ada kita panggil parameternya, kan, ada pembarisnya. Contohnya apabila kita mendekati kepada agamawan, ustaz-ustaz ataupun pengkuliah, kita mesti melihat kepada ataupun mendengar kepada ajaran-ajaran ataupun intipati ajarannya tu, kan, ke mana? Sebab biasanya kalau yang tak suka, kan, Asy'ariyah, tak boleh sebut Asy'ariyah, tak boleh sebut Maturidiyah, tak boleh sebut mazhab-mazhab ni, memang ada problem. Memang ada problem. Terus langsung datang Al-Quran, terus langsung datang hadis, terus langsung datang kalam-kalam ulama yang tidak termasuk dalam ni. Itu sudah menjadi indikator kepada kita bahawasanya ini adalah ada masalahnya. Kan ada masalahnya. Sebab tu tadi kita dah sebut ahli sunnah wal jamaah ini sudah ada beberapa kriterianya. Dan ajaran inilah yang membawakan kita kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenar. Rugilah kita kalau kita datang ke masjid, kita berkuliah, kita belajar di mana-mana, tapi ilmunya tak boleh digunakan.
ilmunya hanyalah sekadar memberikan kelegaan ataupun hiburan di dalam hati kita sahaja. Kalau tanyakan kepada saya, ustaz saya ni bukan ahli agama, bukan orang pandai belajar. Itulah yang lebih penting untuk mengetahui, walaupun sedikit ianya adalah tulen, walaupun sedikit ianya adalah yang sebenar. Baik. Kita dah tengok satu bentuk ajaran sesat daripada orang jahil yang dia tak pandai agama tapi cakap agama ada pengikut dan sebagainya. Dan kita tengok juga ada ajaran sesat yang ada ulama'nya, yang mungkin hafal Al-Quran, hadis dan sebagainya. Ada satu lagi bentuk yang difatwakan sesat adalah ajaran yang dimasukkan daripada luar. Contoh yang kita selalu dengar, liberal, sekular dan sebagainya. Itu macam mana pula, doktor? Jadi itu yang kita kategorikan sebagai indoktrinasi ataupun indoktrin, kan? Doktrin ataupun kita katakan ianya lebih kepada ideologi. Dia bukan agama, tetapi dia lebih umum daripada agama. Kan, dia dalam kehidupan, dia dalam cara berfikir, itu dalam berpolitik. Lagi mudah meresap masuk. Itu lebih sebab mudah. Dia tak mengubah agama. Tak mengubah agama. Sebab itu boleh kita bahagikan. Contohnya ajaran sesat ini kita sebutkan dia sebagai ahlinya itu sebagai ahli bid'ah. Ataupun ahli ta'til. Contohnya Mu'tazilah, dia mencacatkan, mengendalakan sifat-sifat Allah, disebutkan sebagai ahli ta'til. Tetapi Imam Al-Ghazali apabila berdepan dengan golongan-golongan ideologi ini, beliau juga mempunyai pelabelan tertentu, iaitu beliau sebutkan sebagai ahli zindiq, Zanadiqah. Zanadiqah ini, katanya Imam Al-Ghazali, adalah mereka yang mungkin datang dalam bentuk agama. Zindiq ni kira Muslim ke tak? Dia termasuk daripada golongan yang fasiknya itu boleh membawa kepada kemudaratan kufur. Kan, maksudnya boleh menghancurkan Islam. Maksudnya dekat kepada kekafiran. Auzubillah min zalik. Kerana apa? Kerana liberalisme ataupun liberal ataupun sekular ni, dia tidak ada pakaian yang khusus. Dia mungkin seorang agama. Kan, dia bercakap tentang agama. Kan, dia bercakap tentang ekonomi, dia bercakap tentang kehidupan, dia bercakap tentang motivasi dan sebagainya, tetapi dia menyelitkan perkara-perkara yang membuat manusia itu terlepas daripada aturan agama. Kan, contoh kalau di barat ada istilah Muslim liberal. Kan, kemudian ada sekularisme yang bersifatnya agama. Mungkin mereka memberikan gambaran-gambaran yang baik. Agama ni terlalu suci, maka tidak boleh dimasukkan ke dalam politik. Agama ini terlalu suci, tidak boleh dimasukkan ke dalam ekonomi. Mungkin itu adalah gambaran yang awal itu, mungkin itu adalah iklan-iklannya lah. Tapi ketika mana manusia yang beragama Islam ini terpedaya dengan iklan-iklan tersebut, maka mereka lah yang menjadi pendukungnya yang besar. Sebab tu dalam sebuah negara yang kita katakan Islam, boleh dihancurkan bukan dengan ajaran sesat, tapi dengan ideologi-ideologi ini. Kan, masuk dalam universiti, masuk dalam sekolah, masuk di mana-mana sahaja. Sebab itu di negara kita contohnya, kita dapati bahawasanya ajaran sesat itu memang kuat dibanteras. Kan, kuat dibanteras. Tetapi pemikiran-pemikiran liberal ataupun pemikiran sekular ini terlucut dan terlepas. Sebab tu kalau saya daripada bidang akademik, kita tahu kan ada pelopor-pelopor daripada barat datang ke universiti, dan kita tahu latar belakang mereka. Tapi disambut sebagai ilmuwan. Kerana dijemput sebagai ahli akademik. Kan, dijemput sebagai ahli akademik. Maka apabila mereka duduk di pentas, mereka mungkin tidak akan menyatakan tentang kesalahan agama dan sebagainya, tapi memberikan ruang untuk berfikir. Dan berfikirnya adalah cara liberal. Kan, mungkin tak dapat tangkap oleh masyarakat awam, oleh pelajar-pelajar, tetapi kita yang ada latar pendidikan, kefahaman tentang pemahaman wibawa itu, maka kita dah boleh hukum ataupun dah boleh faham ini dia adalah pemikiran yang membawa kepada kerosakan. Liberal dengan sekular ni mana lebih bahaya? Sama-sama bahaya. Sama-sama bahaya. Sebab dia memang berbentuk, kalau katakan orang yang nak pegang agama yang murni, yang asal, so dia nampak agak lapuk.
Tapi bila pergi pada liberal sekular nampak lagi terbuka, lagi moden dan sebagainya. So itu daya penarik yang bahaya juga kan pada masa sekarang. Ya, sebenarnya liberal dan sekular ni ialah mungkin ada perbezaan dalam bentuk konsep dia. Cuma apabila liberal dan sekular ni sebenarnya dia nak memaparkan sesuatu yang disenangi oleh akal kebiasaan. Kan, contohnya kan dalam agama meletakkan penutupan aurat, meletakkan tentang peraturan-peraturan tertentu. Tapi dalam masa yang sama juga agama ini mengajarkan tentang spiritual, tentang pahala, tentang kebaikan rohani, tentang keadilan dalam dalaman. Jadi bagi golongan liberal, mereka katakan yang bersifat form ataupun bersifatnya pakaian, bersifatnya peraturan ini sebenarnya bukan penting sangat. Kan, kalau kamu tak tutup aurat pun tak apa, asalkan kamu ini sembahyang, asalkan kamu ini benar, asalkan kamu ini jujur, tak mengumpat orang. Kan, tengok ramai mana yang pakai tudung tu mengumpat orang. Jadi ini adalah gambaran-gambaran yang menyenangkan akal fikiran manusia yang biasa. Sebab itu dalam istilah ahli agama ini disebutkan fatwa yang mengikut kepada kesenangan masyarakat. Dia bukan fatwa yang menyelamatkan masyarakat. Kan, kerana fatwa agama ini menyelamatkan masyarakat. Kalau ajaran sesat, dia kata sesat. Tapi ada fatwa yang menyenangkan masyarakat, iaitu fatwa yang datang daripada orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang mempamerkan pemikiran liberal. Nah, ini yang banyak yang berlaku, yang merosakkan kepada umat Islam lah, yang boleh kita kata umat Islam yang lebih progresif. Kalau kita tengok liberal, sekular, pluralisme dan sebagainya, dia datang dalam bentuk serangan pemikiran. Tapi serangan yang berbentuk fizikal pernah berlaku dalam sejarah Islam. Kalau kita katakan tanah haram tu sendiri, antara sejarah yang diingat adalah serangan Wahabi di tanah haram. Ada juga yang paling ingat sekali adalah bagaimana batu Hajarul Aswad boleh terpecah kerana adanya Syiah Qaramitah yang menyerang Masjidil Haram masa tu. So antara dua ni, doktor, yang mana lebih bahaya sebenarnya? Okey, apabila kita berdepan pula dengan gerakan yang ekstremisme, kan, tadi yang disebutkan Wahabiyun ataupun Syi'iyun, kan, Wahabiyun dan Syi'iyun ni ada sejarahnya sendirilah, kan. Pada awal-awalnya lagi yang Ustaz sebutkan tu mungkin zaman-zaman awal, kan, zaman-zaman awal yang telah disebutkan oleh Syekh Zaini Dahlan dan sebagainya, dia rakamkan tu, itu telah memaparkan bahawasanya telah berlaku suatu yang bersifat pembantaian terhadap umat Islam dengan sebab kuasa yang tadi. Jadi golongan-golongan disebutkan itu mereka menjadi ekstrim disebabkan mereka memperolehi kuasa. Dan ternyata mereka adalah golongan-golongan yang sesat. Kerana sebagaimana kita kembali balik pada awal perbincangan kita tadi, golongan yang sesat ini apabila mereka tidak dapat mengemukakan hujah memenangkan pihak mereka, maka mereka datangkan dengan perkara-perkara yang lain, mendatangkan permusuhan, pergolakan, pemberontakan dan sebagainya. Maka inilah yang berlaku pada golongan-golongan ini. Maka golongan ini apabila mereka mendapatkan kuasa, inilah yang dizahirkan. Inilah yang dizahirkan, yang Ustaz sebut tadi, Al-Qaramitah. Al-Qaramitah ni ketika mana mereka menyerang Mekah itu, mereka membunuh orang Islam, kan, membunuh para hujaj, para haji, bahkan mengambil batu Hajarul Aswad kembali ke Kufah, kan, ke Qaramit selama 22 tahun. Lama. 22 tahun. 22 tahun orang pergi haji umrah tak ada Hajarul Aswad. Tak ada Hajarul Aswad. Dicabutnya pintu Kaabah itu, ditariknya kain kiswah dan sebagainya itu, sehingga kan bercelaru umat Islam di bawahnya pemerintahan Qaramitah 22 tahun, kan, 22 tahun tanpa ada Hajarul Aswad. Begitu juga dengan kerajaan Fatimiyah, ketika mana Fatimiyah juga pernah masuk ke Mekah. Kan, bahkan apabila datang ke Mekah itu, mereka menutup pintu, salah satu pintu daripada Masjidil Haram itu, dan menulisnya Jahannam. Pintu Masjidil Haram disebutkan di situ adalah
babul jahannam. Kenapa? Sebabnya adalah untuk menyatakan bahawasanya Mekah ini bukan tempat yang suci. Bahkan datang dengan menyatakan tentang kekufuran, tentang kejahatannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ummahatil mukminin semuanya sekali. Jadi dalam sejarah apabila kita dapati golongan-golongan ini apabila mereka mendapat kuasa, mereka menzahirkan kekerasan dan kekejaman tadi. Kerana mereka dah tahu bahawasanya mereka tidak akan menang dan tidak akan berjaya untuk mengubah keimanan dan juga keyakinan, pengetahuan umat Islam terhadap perkara yang hak, perkara yang sebenar. Dia kalau kita tengok Islam tu sendiri apabila masuk ke negara yang bukan Islam, membuka negara-negara bukan Islam, seperti mana Saidina Umar buka negara-negara bukan Islam, seperti mana Sultan Muhammad Al-Fatih buka Konstantinopel dan sebagainya, tidak berlaku ekstremisme, tidak berlaku pembantaian dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok ajaran sesat, bila mereka dapat kuasa, pembantaian itu berlaku. So itu satu indikator yang jelas bahawa mereka ni memang bukan membawa akidah yang benar. Betul. Jadi memang ada hubungan yang signifikan lah antara ajaran sesat dengan keganasan tu. Jadi untuk di Malaysia ni kita mungkin tak sedar, sebenarnya dah ada beberapa bentuk ajaran sesat. Di Jabatan Mufti Negeri Sembilan pernah diberikan ancaman untuk dibom oleh kelompok ISIS Daesh kerana katanya Jabatan Mufti menyebarkan khurafat dan sebagainya. Itu makna kata adanya tindakan-tindakan begitu tapi tidak disedari. Dan ISIS Daesh ni memang orang tahulah membawa pemikiran Wahabi, Salafi dan sebagainya. Dan mereka telah ditangkap, dijatuhkan hukuman, memang bersalah pun. Maknanya itu adalah suatu yang perlu disedari oleh masyarakat. Walaupun kita sebut ni di luar negara, dalam negeri kita pun ada sebenarnya. Jadi untuk orang awam lah, doktor, yang terakhir ni, bagaimana mungkin doktor boleh simpulkan untuk kita orang awam ni tahu siapa guru kita, mana rujukan kita, mana nak tahu yang betul dan salah. Baik, sebenarnya itulah konklusi yang kita bincangkan daripada awal sampai sekarang ni. Sebenarnya umat Islam, orang awam ni dia tidak ada akses yang banyak. Kan, maksudnya mereka hanya refer kepada jabatan agama, mereka refer kepada guru-guru yang ada di bawah tauliahnya jabatan agama. Maka itu adalah saluran yang terbaik. Kan, saluran yang terbaik kerana masyarakat awam ini apabila mereka tidak mempunyai akses yang banyak terhadap siapakah yang mengajar ilmu kepada mereka, maka mereka boleh merujuk kepada jabatan agama, kan, dan boleh merujuk kepada mereka-mereka ataupun alim ulama yang sudah diiktiraf keilmuan dan juga kefakihan mereka. Di negara kita ni ramai, masih lagi ada, alhamdulillah, kan, masih lagi ada dan masih lagi ramai, dan boleh kita refer kepada mereka ini. Maka yang pertama sekali bagi umat Islam, bagi orang awam ini, mereka mesti sedar, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, mereka mesti sedar bahawasanya yang menyelamatkan mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya perkataan ahli sunnah wal jamaah ini adalah perkataan yang merangkumi kepada permasalahan akidah, permasalahan fiqhiyah dan juga permasalahan tasawuf. Jadi kalau ada yang mengajarkan akidah dan mengajarkan fiqhiyah tetapi tidak mengajarkan tasawuf, itu juga ada satu masalah. Meninggalkan salah satu, meninggalkan salah satu ataupun menafikan ataupun menidakkan. Sebab itu banyak berlaku. Mereka mengajar akidah, mereka mengajarkan fiqh, tapi kalau bab tasawuf mereka katakan ini tak perlu. Kan, itu ada isu. Ataupun mengajarkan semua benda ini tapi bukan di atas ulama-ulama yang muktabar. Kan, tidak disebutkan Imam Al-Ghazali, disebutkan nama-nama lain, mungkin Ibnu Taimiyah, mungkin Ibnu Qayyim Jauziyah dan sebagainya. Bukan bermaksud tidak boleh, tetapi kalau nama-nama yang disebutkan ini, contohnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Jauziyah dan sebagainya, disusuli ataupun dipadankan dengan ulama-ulama muktabar daripada ahli sunnah wal jamaah, itu adalah satu yang benar. Suka saya nak sebutkan di sini kerana apa? Kerana apa yang disebutkan tadi oleh ustaz tadi, kan, tentang golongan
ekstremisme contohnya di Jaziratul Arab, contohnya Wahabiyun. Pengasasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan sekadar saja mengambil pandangan ataupun fatwa Ibnu Taimiyah itu sebagai suatu yang bersifat pendirian. Bukan mengambil fatwa ataupun pendapatnya Ibnu Taimiyah itu sebagai pendiriannya Ibnu Taimiyah. Kan, apabila kalau kita pendirian ataupun ijtihad, itu kita boleh lagi kritik. Tetapi Syekh Muhammad Abdul Wahab mengambilnya sebagai adillatu. Dalil dalam beragama. Sebab itu dalam fatwa Ibnu Taimiyah ada kumpulan umat Islam yang dihalalkan darahnya. Contohnya An-Nusairiyah, Al-Qaramitah, kan, dihalalkan pembunuhan terhadap mereka. Maka digunakan fatwa-fatwa ini untuk diseratakan kepada umat Islam. Sebab itu kita dapati dalam majmu' fatwanya Syekh Muhammad Abdul Wahab ini membida'ahkan umat Islam dalam 900 masalah. 900 masalah. Habis kena bid'ah. Bid'ah 900 masalah tu dibid'ahkan. Kalau 900 masalah dibid'ahkan, tak ada umat Islam yang terlepas. Ya. Sebab tu katanya Syekh Zaini Dahlan, setiap yang ada di bawah langit dan di atas bumi ini semuanya adalah dalam neraka. Sebab tu dalam fatwanya juga 100 masalah mengkafirkan ataupun membunuhnya umat Islam. 900 masalah membid'ahkan, 100 masalah membenarkan dibunuh kepada umat Islam. Jadi itulah kesimpulan yang boleh kita faham dan ambil mudah, bahawasanya kita sebagai orang awam ini terikat dengan jabatan agama tadi. Dan kalau katakan saya tak percayalah jabatan agama ni ustaz, kan, sebab jabatan agama ni mungkin ada Syiah, kan, ada satu kumpulan tu kata jabatan agama di Malaysia ni 13-nya tu semuanya Syiah, kan. Jadi kita kena melihat apakah jabatan agama ini bersalahan tak dengan dukungan ajaran umat Islam di luar, kan, ataupun institusi yang besar di luar, contohnya di Azhar ataupun fatwa Azhar, fatwa Jordan, berbeza tak di situ? Jadi kalau ada berbeza, bermaksud benar kita ni menyalahi daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau bersepakat dan juga bersetuju, ini indikator saya nak ajar di sini, mudah bagi orang awam ni nak kenal pasti betul tak jabatan agama saya ni yang memberikan tauliah pada pengajar ni betul tak mereka ahli sunnah wal jamaah. Kalau nak dapatkan sendiri, lihat, bandingkan ajaran ini dengan ajaran di luar, itu yang majoriti umat Islam di negara Arab. Alhamdulillah, kalau kita katakan Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Jabatan Agama Negeri Sembilan, Majlis Agama dan sebagainya, kalau untuk pertimbangan pada saat ini, insya-Allah tak ada masalah. Memang kalau mereka kata ini ajaran sesat, kita terima sahajalah. Memang telah disiasat, telah dibuat kajian, penelitian dan sebagainya. Apabila difatwakan sesat, maka kita ikut sahajalah. Itulah panduan kita di Negeri Sembilan. Jadi terima kasih pada Dr. Hamidi kerana meluangkan masa pada hari ini, dan para jemaah sekalian. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita pada kali ini adalah siri yang kedua. InsyaAllah setiap bulan kita akan ada 2 hingga 3 siri di Negeri Sembilan ini. Untuk siri yang ketiga, insyaAllah kita adakan pada 29 April, insyaAllah di Masjid Muhammad Al-Fatih, bertempat di Forest High, Negeri Sembilan. Kali ini kita jemput Ustaz Dr. Bashir Al-Azhari, yang kita nak relate apa yang Dr. Hamidi sebut tentang kalau tengok jabatan agama, jabatan mufti dan sebagainya, kita nak kait dengan ulama-ulama luar. Jadi tajuk kita punya podcast pada 29 April nanti adalah pengamalan agama di 3 negara. Jadi Ustaz Dr. Bashir sangat rapat di Malaysia dengan autoriti agama di Malaysia dan ulama-ulama di India, dan juga tempat beliau belajar di Azhar. Jadi kita akan tengok pengamalan di Malaysia, Mesir, India,
pada 29 April ini insya-Allah di Masjid Muhammad Al-Fatih. Jadi setakat itu dahulu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, terus bersama-sama kami dan ikuti program ini di Jabatan Mufti Negeri Sembilan dan tempat-tempat yang telah ditetapkan. Setakat itu daripada saya Ustaz Hazar dan Dr. Hamidi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.